Aku menggunakan Kau tak M-Mic nampak pink. kot sebab pink. Oh, Okay? betul, okay. Pink Suzy, okay? Pokemon Go! Bobby anjing! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu murid, satu sukan, salam sayang semua. Ush. Saya Arbatu, melaporkan daripada Setiawangsa. Sekarang pukul 11 suku. Hari apa? Hari ni hari Isnin, 29. Okay, so 2 hari sebelum New Year, betul? Yeah! 2 hari sebelum 2026. 2026. Okay. Cakap pasal New Year kan? Okay. What is your favourite month of this year? Oh, fuck. Okay, that's a good question. Aku rasa favourite month aku... Wow, okay. March. Why? Okay, March aku pergi hiking dengan kawan aku. Aku sambut birthday kawan baik aku. And everything smooth lah, March. Smooth gila. Smooth gila. Smooth like butter lah. Yep. What's the worst month? The worst month, okay. Aku rasa this month tu. Why ah? This month, banyak tu. Kabut lah. This month aku macam go broke. Lepas tu aku banyak masalah sikit. And mental aku kuat tentu sikit. And marah. Oh, kau tahu tak? Dekat Disember ni aku print tau. Aku ada print borang marah tu. Total aku print tu RM67. RM67. Okay, RM67. Damn. Aku print baru. Sebaik aku tak beritahu mak aku print kat office je, so free. Sebelum keluarkan duit tu, patutnya bikin macam tu. Tak, plan aku tak balik Melaka. Oh, ya. So lepas hilang tu aku balik Melaka terus. Apa harapan kau untuk tahun depan? Harapan aku nak hari-hari aku berjalan dengan lancar. Aku nak tenang lah tahun depan. Tak nak serabut-serabut lah. Kejar goals. Apa goals kau? Aku nak half marathon tu tahun depan. Okay. Oh, ya. Sekejap. Tahun ni, apa bucket list kau yang tahun ni kau dah achieve? Kau dah boleh tick off? Tick off Aku finally bench 60 kilos, man. 60 kilos. Everybody applause. Okay, shoulder press 40 kilos. So 20 on each side. Okay. Lepas tu, preacher call aku 12 kilos. Lepas tu bar tu 11. Plus 34, bar tu 11. So 35 kilos. Bad. Okay. Next year, 100 kilos bench press. Let's go. Your turn. What is the best month for this year? This year macam balance tu. Aku rasa sebab ada worst, tapi worst tu time Ramadan. So dia balance balik. Dia tutup balik. Faham tak? Faham? Dia macam aku nak sedih tapi aku tak boleh sedih sebab ada benda yang Best. tak boleh buat aku sedih macam tu. Yeah, this year is macam definition of highest high and lowest low. Aku ada repost tu benda tu. Kau kena tengok lah repost tu. Repost aku Nak kena tengok repost dia pula. Takut sangat. Best month kau apa? Tak ada kan aku cakap. Okay, tak ada. Okay, worst Tapi month. okay, aku boleh fikir balik. Kalau aku fikirkan balik, bulan 4 might be the worst sebab break tengah final, last sem, banyak duit keluar. Macam kau kata, banyak gila duit nak print kerja CAB. Best month tak adalah best sangat, tapi aku rasa bulan ni okay. Sebab dia banyak plot twist. Okay, one of the plot twist. One of the plot twist, siapa ni? Ui, the biggest plot twist tu. Unexpected, okay? Kalau kau tak Very. reach out aku hari tu, rasa kita tak keluar je ni tu. Rasa aku memang sama je kot, duduk je kat bilik tu. Tak apa-apa. And satu benda lagi kan, aku find out lepak ngara best tu. Kau kena lepak ngara tu. Okay, bucket list for next year. This year ke? This year. Bucket list for this year. Apa yang kau dah achieve? Aku rasa banyak. Banyak juga. Alhamdulillah. Okay, give me 5. 5. What the fuck? I made it into my dream company, Media Prima. Which is? Media Prima as Okay. my intern. Lepas tu, ini fun fact lah. 20 tahun aku hidup, aku tak pernah pergi klinik gigi selain dekat sekolah. Tapi this year, aku pergi. Okay, So, tu bucket list. An achievement. Okay, second. Okay. Okay, kau buat apa kat klinik gigi tu? Basuh gigi. Okay. Scaling lah. Ya. Yang lain aku tak ingat. Tapi adalah achievement yang kecil-kecil. Kau lari, kau kurus also. Tapi tu tak ada dalam bucket list. But still, it's an achievement lah. Tapi dia tak ada dalam niat dalam otak aku. Dia berjalan. Oh, also kau berjaya goals kau punya ex. And kau berjaya 6 months of your internship. Yeah! And then aku pergi first concert aku tahun ni. Yeah. Bucket list for next year. Bucket list for next year, number 1, driving license. Okay. Number 2, muat.
Okay, nak jap. sambung degree. Yang first tu bukan bucket list. Okay, itu memang must tu. Okay. Tapi tu ada dalam bucket list aku tahun ni juga sebenarnya. Sepatutnya ambil tahun ni. Okay. Ya. Number tu muat. Okay, Number itu one. pun must do. Must do. Ya, sebab tu dia memang kena ada dalam top 3 bucket list. Okay. Number 3. Degree lah, sambung degree lah. Kat mana? UiTM. Dah itu apa? UiTM di hati tu. In Broadcasting code. broadcasting code. Not sure. Kau kena make up your mind tu. Ya. Aku ada 6 bulan je lagi. Guys, itu saja bagi korang. So, see you guys on the next video. Bye-bye. Next video tu tak lama lagi, okay? Okay. Bye.